Berterete cemas berlaku di kawasan laluan pergunungan Bengal Barat India apabila tebing bukit tiba-tiba runtuh betul-betul depan mata. Tengok penunggang motor tu. Sikit lagi jinak tertembus. Nasib baik sempat lari selamatkan nyawa. Bunyi runtuhan batu dan tanah yang menggelongsor ini memang cukup menggerunkan. Dalam sekelip mata, laluan jambatan berhampiran hotel di tepi lereng itu terus terputus dan dipenuhi batu-batu besar. Kereta biru dan kenderaan lain dekat belakang terpaksa berhenti mengejut dan terus undur perlahan-lahan. Orang ramai mula panik dan saling menjerit dalam bahasa tempatan. Suruh semua orang kosongkan kawasan segera. Inilah bahayanya bila lalui jalan lereng bukit terutama waktu cuaca basah dan musim monsun. Serta tanah yang dah terpu air memang tak bagi amaran awal. Bila-bila masa je boleh runtuh dan sapu apa saja di bawah. Nasib baik semua sempat berundur dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Peringatan untuk kita semua yang memandu di laluan tanah tinggi atau lereng bukit. Sentiasa peka tanda-tanda hakisan dan utamakan keselamatan. ও জমের মাথা বাঁচছে ভালো ও জমের মাথা বাঁচছে ভালো মাথা বাঁচছে ভালো বিশাল ভাই ও জানে বেঁচে গেল বাল ওর বাইক গেছে জানে বেঁচে গেল শেষ হয়ে যায় তোমার এখনই খতম এইটা উপরটা করবে এক্ষুনি উপরটা করবে ও চ বাল মনে বেরোয় কেন বাল ভিডিও করলা সবাই এদিকে আসো সবাই এদিকে আসো এদিকে আসো এদিকে আসো সবাই এদিকে আসো সবাই এদিকে আসো আসো রে সুজিতা এদিকে আসো সুজিতা তোমাকে ওইখানে গিয়ে দাঁড়াও সব ওখানে কোনো গাড়ি ফাঁসছে নাকি? হ্যাঁ চার চাকা একটা বাইক ফাঁসছে বাইক ফাঁসছে তো ছেলেটাকে নিয়ে আসলাম হ্যাঁ হ্যাঁ গাড়ি বাইক আছে। সবাই চলে যাচ্ছে ওরা দাঁড়িয়ে কি করে করছে গো ওই পল্টু বেরিয়ে গেছে আসো না Syuk hobis gembira kongsi tiada takut Syuk hobis suka kongsi sepanjang hari Inilah syuk hobis itu